Hello, Ya, dengarkah? dengar. Buat apa tuh? Tengah kat video nak send ke editor. Hah? Tengah kat video, edit video nak send ke editor. Weh, jangan marah. Pekak sangat. Oh, garangnya. Awak ni garang sangat lah. Kenapa macam tu? Tak ada, saja je. Sebenarnya saya ada benda nak cakap ni. Nak cakap apa? Kenapa suara awak bertukar ni kalau saya cakap lembut-lembut? Tadi bukan main kasar kau. Tak lembut-lembut. Same energy. Oh. Busy ke tu? Mengganggu ke ni? Tak adalah, kat video tu dekat iPad. Tapi betul aku ada mau cakap sesuatu ni. Penting ke? Ha? Penting ke? Penting, benda ni penting. Penting, okey. Tapi aku rasa macam nervous sikit lah mau cakap. Nak kenapa nak confess? Weh, Maya dah. Masa nervous. Apa, kau fikir aku suka kau ke? Tak pernah pun nak nervous. Tak apalah, aku bagi peluang kalau kau nak confess. Cepat aku dengar. Weh, nah. Ila masa pula aku suka kau ni? Habis tu macam penting sangat je. Okey. Jujurlah aku kasih tahu kau. Hari ni last kita jumpa tadi jam berapa? 2 lebih kot. Lepas kerja tadi kita terus haluan masing-masing kan? Ya. Yeah. So dari jam 2 tadi sampai jam 9 sekarang, aku rasa aku rindu kau lah Aslah. Kau ni, kau bagi aku harapan. Hah? Aku berharap ni kau rindu betul ke kau buat content prank ni? Betul aku rindu. Siapa suruh kau call aku ni? Irfan Daniel? Bukan, ini betul, aku jujur aku rindu kau. Terpaling jujur lah tu. Okey Harry. Kau rindu aku tak? Biasa je Harry. Kau rindu aku ke tidak? Biasa je. Bah, okey lah. Hai, tu je. Assalamualaikum. Rajuk ke macam mana? Diamlah. Woi. Dah off. Okey Ri, sampai di sini saja kita punya live. Woi, kena reject aku. Fauzi Rahman. Terima kasih Ri. Biasa-biasa je Ri. Biasa je Ri. Biasa je.